Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertepuk tangan, salam dihulurkan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, para barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan rakan sekalian. Izinkan saya memperdengarkan cerita yang bertajuk Hati yang Mulia. Sinar mentari menyilau mata, tidak dihirau tekad berusaha. Walau rintangan datang melanda, hakim hadapi dengan bijaksana. Hakim ialah murid tahun 5 Mawar. Dia dilahirkan dengan kaki kiri yang tidak sempurna. Dia terpaksa menggunakan bantuan tongkatnya untuk berjalan. Dia tidak dapat bermain dan berlari seperti kanak-kanak yang lain. Namun begitu, dia tetap bersyukur kerana masih dikurniakan akal fikiran yang normal. Walaupun hakim agak pendiam, sebenarnya dia seorang pelajar yang pintar. Dia juga suka membantu pelajar-pelajar lain dalam pelajaran. Disebabkan budi pekerti yang baik dan suka menolong orang itu, semua gurunya amat sayang dan sentiasa mengambil berat mengenainya. Begitu murni hati hakim ya kawan-kawan. Betullah pepatah Melayu, rambut sama hitam, hati lain-lain. Tidak semua pelajar dapat menerima hakim. Ada segelintir yang berasa tidak senang dengan kehadiran hakim di sekolah itu. Salah seorang pelajar itu adalah Amir. Amir belajar di dalam kelas yang sama dengan hakim. Tetapi Amir tidak mahu berbaik-baik dengan hakim. Bagi dirinya, hakim tidak sempurna sepertinya. Dengan perasaan yang sombong, dia memandang rendah terhadap hakim. Apabila hakim sering mendapat pujian di dalam kelas, perasaan dengkinya semakin bertambah. Dia amat benci akan hakim. Amir dan kawan-kawannya sering mengejek hakim. Si Tempang, budak berkaki besi, budak cacat dan bermacam-macam lagi gelaran yang diberikan kepada hakim. Tanpa memikirkan perasaan hakim, mereka menjadikan kecacatan hakim sebagai bahan usikan. Selepas daripada peristiwa itu, hakim takut untuk berhadapan dengan Amir. Mendengar saja namanya dipanggil oleh Amir, cepat-cepat dia melarikan diri darinya. Hakim tetap mampu bersabar dengan cemoohan dan ejekan daripada Amir. Malah, apa yang dilaluinya itu menjadikan dia seorang yang matang dan tabah. Dia menganggap semua itu adalah ujian dari Tuhan. Hakim berazam untuk belajar bersungguh-sungguh akhir tahun nanti. Dia ingin membuktikan bahawa dia juga boleh berjaya seperti kanak-kanak yang lain. Dia tidak mahu menjadikan kekurangan dirinya sebagai penghalang untuk dia berjaya. Pada petang itu, hujan turun amat lebat. Hakim baru pulang dari sekolah selepas menduduki kertas terakhir. Dia berjalan berhati-hati menggunakan tongkatnya. Apabila menyusuri tepi longkang yang besar itu, dia terdengar suara orang meminta tolong. Tolong! 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 Hakim mengamati lagi suara tersebut. Tolong! Hakim berusaha mencari arah datangnya suara tersebut. Tentu kawan-kawan boleh mengagak. Hakim terkejut apabila mendapati rupa-rupanya suara itu adalah milik Amir. Amir sedang berpaut pada tebing longkang yang besar itu. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada dihanyutkan air longkang yang deras itu. Hakim memandang sekeliling untuk meminta bantuan. Malangnya, tiada siapa pun di situ. Tanpa melengahkan masa, Hakim menghulurkan tongkatnya kepada hakim dan menarik sepenuh tenaganya. Setelah mencuba sedaya upaya, akhirnya hakim berjaya menyelamatkan Amir. Amir yang masih lagi dalam keadaan yang terkejut,
Dia menceritakan dia tergelincir semasa menyusuri tepi langgar yang besar itu. Dia berasa amat malu kepada hakim kerana sanggup menolongnya. Dia berterima kasih kepada hakim dan memeluk hakim dengan penuh keinsafan. Dia meminta maaf kepada hakim dan berjanji akan menghormati setiap orang tanpa mengira taraf dan rupa. Kini, Amir sedar bahawa setiap kesempurnaan dan kemuliaan seseorang terletak pada hati. Jadi kawan-kawan, ambillah pengajaran dari cerita ini. Janganlah sesekali kita menilai seseorang berdasarkan fizikalnya. Kerana di sebalik kelemahan diri tersimpan hati emas yang tiada nilainya. Di samping itu, orang yang tabah, cekal dan gigih pasti akan memperoleh kejayaan. Jangan mengeluh apabila Tuhan sering menguji kita dengan pelbagai dogaan. Kerana Tuhan pasti akan mengurniakan pelangi yang indah bagi orang yang bersabar. Saya akhiri cerita ini dengan serangkap pantun. Dengar ya. Daun melebar ke tengah laman, dahannya redup ke arah barat. Banyak bersabar, kuat iman, bahagia hidup dunia akhirat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.